Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmat berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan dan juga keizinan yang sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Hari ini telah masuk 12 Ramadan, bermaksud 10 Ramadan yang terawal. Bahagian yang pertama telah kita tinggalkan, jadi berbaki lebih kurang 28 hari, betul? 17 hari ataupun 18 hari. Semangat, InsyaAllah. Tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ringkas saja insya-Allah tazkirah pada malam ini. Sebelum pukul 12 kita berhenti, insya-Allah. Baik. Ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita berada di bulan Ramadan ni, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, bila kata bulan Ramadan, bila kata bulan ni, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, dia tak lama, dia tak lama. Tak pernah ada dalam sejarah, dalam dunia ni, tuan-tuan, ada 32 hari. Ada tuan-tuan? Tak ada. Yang ada paling banyak pun 31 hari. Betul? Betul? Baik. Jadi bila bulan Ramadan ini, tuan-tuan, sama ada 29 hari, sama ada 30 hari, sama ada 31 hari. Dan kita kena faham, kita kena ingat, tuan-tuan, bulan ini dia tak lama, dia hanya 30 hari sahaja. Jadi tempoh masa ini, 30 hari ini sebenarnya terlalu singkat. Apabila, lebih-lebih lagi apabila kita berada di akhir zaman ni, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman nanti kita akan merasakan setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam satu hari. Dan kita merasainya sekarang ini, tuan-tuan. Pejam celik kita tahu dah 12 Ramadan. Rasa-rasa baru lepas tazkirah tahun lepas. Tengok dah Ramadan balik dah. Di dah 12 Ramadan. Di pejam celik, terawih, pejam mata, buka mata, tuan-tuan, dah tahu dah 28 Ramadan. Jadi tempoh masa ni tak lama. Jadi nak menunggu Ramadan akan datang, tuan-tuan, ada lagi 330 hari, lebih kurang, 330 hari lagi kita akan bertemu balik dengan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan. Ramadan ni, tuan-tuan, bukan sebarang bulan, bukan bulan yang biasa-biasa, bukan bulan yang macam bulan-bulan yang selain daripada Ramadan. Tuan-tuan, ada empat jaminan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sebut melalui lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku jamin 4 perkara ini masuk saja satu Ramadan hari itu. Satu Ramadan hari itu ada 4 benda yang aku pastikan. 4 perkara ini, 4 kelebihan, 4 keistimewaan bila masuk bulan Ramadan ni aku akan berikan kepada hamba-hambanya yang nak beribadah di bulan Ramadan. Aku akan mudahkan dengan 4 perkara ini. Yang pertama apa dia, tuan-tuan? Yang pertama apa dia? Sufiyati syayatin. Syaitan akan dibelenggu, akan diikat. Kita mungkin tak nampak, kita mungkin tak rasa, tapi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan nikmat rasa beriman, rasa beribadah ni, dia akan rasa mudahnya
bila masuk Ramadan saja mudah dia untuk melakukan ibadah. Mudah dia nak tahajud, mudah dia nak bangun qiyamul lail, mudah dia nak baca Quran, mudah dia nak solat sunat tarawih. Dia tak rasa payah, dia tak rasa, orang kata apa, rasa beban. Dia takkan rasa beban. Yang kedua, jin juga akan diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan ini dia menghasut manusia. Jin ni tuan-tuan, dia akan merosakkan manusia. Jin ni tuan-tuan, dia ada perjanjian dengan manusia. Baik. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi jaminan syurga, pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya. Seluas-luasnya dia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala bagi jaminan pintu neraka akan ditutup sepanjang bulan Ramadan. Tujuan dia apa? 4 benda ni Allah Ta'ala bagi pada hamba-hamba dia yang beriman ni, macam kita ni tuan-tuan, untuk memudahkan kita melakukan ibadah. Dan setiap malam tuan-tuan, malam ini, malam pertama, malam kedua, sampailah malam ni tuan-tuan, ada satu seruan. Ada satu seruan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Ini seruan setiap malam Ramadan. Apa maksud dia tuan-tuan? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang sentiasa tamak untuk melakukan kebaikan, cepat-cepat buat. Cepat-cepat bersegeralah kamu buat segala kebaikan, segala ibadah sepanjang bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab pahala yang Allah Ta'ala janjikan terlalu banyak. Banyak tuan-tuan pahala Allah Ta'ala berikan kepada kita ni sepanjang bulan Ramadan. Ini semua kita tahu tuan-tuan. Ibu ayah sekalian, kita tahu. Tapi soalnya sekarang, segala nikmat yang Allah Ta'ala beri, segala ganjaran, segala kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita sepanjang bulan Ramadan ni, kita grab ataupun tidak? Itu yang menjadi persoalan pada diri kita. Kita tanya pada diri kita, tuan-tuan, sampai 12 Ramadan ini, berapa juzuk Al-Quran telah kita selesaikan baca? Agak-agak tuan-tuan, 12 Ramadan, berapa juzuk? Sekurang-kurangnya 12 juzuk. Ustaz baru nak buka lah malam ni. Baik. Waya baghiya syarri aqsir. Waya baghiya syarri aqsir. Seruan yang kedua, dia kata apa? Wahai orang-orang yang sentiasa melakukan keburukan, melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang Allah murka, aqsir, stop, berhenti, cukup. Sepanjang bulan Ramadan ni, rugi kalau Allah Ta'ala bagi anugerah kebaikan, penghargaan kepada kita abaikan, kita tak buat, tapi kita buat pula perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka. Rugi kan? Rugi kita sepanjang bulan Ramadan. Tiap-tiap malam seruan ini ada. Seruan ini tiap-tiap malam diserukan kepada siapa? Kepada kita. Cuma kita je yang tak dengar. Cuma kita je yang tak dengar. Macam iklan raya lah tuan-tuan. Tiap-tiap malam, lelong 30 hari. Kan? 30 hari seruan ini. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, walillahi utaqa'u minan nar. Setiap malam itu jugalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memadamkan nama-nama orang yang telah tercatat namanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan bebaskan, Allah Ta'ala akan padamkan nama-nama yang tercatat di Lauh Mahfuz sebagai ahli neraka. Tuan-tuan, kita tak tahu kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Betul? Siapa bagi jaminan kita ahli syurga? Angkat tangan. Confirm masuk syurga aku ni, kopiah tebal kan, serban lagi kan.
Ustaz pula tu confirm syurga. Siapa bagi jaminan, tuan-tuan? Siapa bagi jaminan? Belum tentu, tuan-tuan. Kadang-kadang pendosa, kalau Allah Ta'ala kata dia nak masukkan dia dalam syurga, itu semua adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akidah kita, tuan-tuan, kalaulah kita, Allah Ta'ala kata kita ni nak dimasukkan dalam neraka pun hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak ada siapa pun boleh sanggah apa yang Allah tetapkan ke atas diri kita. Jadi tuan-tuan, tiap-tiap malam walillahi mutaqa'u minan nar. Setiap malam akan ada nama-nama yang akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam list ahli neraka. Dan mudah-mudahan nama tiap-tiap malam itu, salah satu malam nama kita yang akan dipadam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi tempohnya berapa lama, tuan-tuan? 30 hari je. Tempohnya 30 hari. Nak dapat balik sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan 330 hari. Itu pun kalau kita jumpa. Tuan-tuan, sahabat-sahabat kita berapa ramai, tuan-tuan, yang tak jumpa dalam Ramadan tahun ni. Tuan-tuan pun tahu kan, sahabat-sahabat kita yang dulu duduk sama-sama dengan kita kat surau ni, berjemaah sama-sama yang jadi imam, tiba-tiba tahun ni tak ada bersama dengan kita. Kita boleh jamin tak kita akan ada di sini tahun depan? InsyaAllah. Belum tentu. InsyaAllah ada. Tapi insyaAllah pun tak ada. Tapi insyaAllah ada, tuan-tuan. Kalau tak ada pun, biarlah kita, ketiadaan kita itu, kita duduk di alam lain dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir kita, Ramadan yang Allah Ta'ala terima. Baik. Yang kedua, bila kata bulan Ramadan ni, tuan-tuan, bulan rahmat. Rahmat ni apa, tuan-tuan? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia tak sama macam makhluk. Kasih sayang makhluk ni ada batas, ada syaratnya. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia tak ada batas, dia tak ada syarat. Banyak mana dosa yang kita buat sekali pun, kalau Allah redha, maka rahmat dia, wasi'at rahmati kulla syai'. Allah Ta'ala sebut, rahmat aku, kasih sayang aku pada hamba-hambaku yang balik padaku, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu, tak ada batas. Dan ia berlaku pada bulan Ramadan. Kalau bulan yang lain Ramadan pun rahmat Allah Ta'ala dah terlalu luas, tuan-tuan bayangkanlah bila bulan Ramadan lagi besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah anugerahkan kepada kita, kepada hamba-hambanya. Dua. Yang ketiga, bulan Ramadan ini bulan keberkatan. Bulan keberkatan. Al-barakah. Barakah ni apa, tuan-tuan? Ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikan yang kita buat, bertambah-tambah ganjaran pahala ibadah yang kita buat di bulan Ramadan. Tuan, ibadah wajib dia pahalanya berlipat kali ganda. Ibadah sunat diberikan pahala wajib. Bukan tu saja, tuan-tuan, tidur kita, tuan-tuan, di bulan Ramadan pun akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan masuk tidur je, bangun sahur, makan, lepas tu tidur. Lepas tu tidur sampai tengah hari. Bangun solat zuhur, lepas solat zuhur tidur balik sampai asar. Asar bangun tengok Netflix sampai nak masuk buka puasa. Lepas buka puasa tidur lagi. Isyaknya pukul 10, tarawihnya habis. Bukan masuk itu, tuan-tuan. Maksudnya tidur itu, kalaulah kita ni tak ada apa-apa perkara ataupun daripada kita melakukan perkara-perkara yang sia-sia, maka tidur itu lebih baik daripada kita melakukan perkara yang bukan-bukan. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni celik mata, bukan mata je celik, mulut pun cekak sekali. Tak berhenti, popet. Kan ada je benda ni.
Dari satu tajuk ke satu tajuk, satu chapter, satu bab, macam-macam dulu. Kan? Duduk kedai kopi, walaupun tak minum puasa, tapi sembang tetap sembang. Perkara yang sia-sia, perkara yang sia-sia. Tu belum datang masjid, datang surau pun sembang juga perkara yang bukan, yang bukan. Jadi hilang pahala puasa kita. Ya? Betul tuan-tuan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan daripada ibadah yang kita buat. Sedekah kita akan berlipat kali ganda, solat sunat kita akan berlipat kali ganda. Apa lagi tuan-tuan? Baca Quran kita akan berlipat kali ganda. Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik, kemudian yang ketiga, Ramadan disebut juga sebagai bulan keampunan. Ya? Bulan keampunan. Minta ampun banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang bulan Ramadan. Ya? Saya tak pernah buat dosa, saya tak rasa berdosa. Kan? Tak buat dosa kecil, dosa besar tak buat. Dosa kecil pun rasa-rasa macam tak buat ni. Ya? Tapi ulama sebut apa tuan-tuan? Merasa tidak berdosa itu pun berdosa. Merasa diri itu tak berdosa pun adalah merupakan satu dosa. Sebab apa? Kalau kita tak rasa berdosa, diri kita suci, bermaksud apa tuan-tuan? Macam iblis lah tuan-tuan. Iblis ni dia tak rasa dia berdosa. Sebab tu dia boleh lawan Tuhan. Ya? Dia tak setuju kenapa Allah ciptakan Adam, sedangkan aku ni yang dah beribadah, mengabdikan diri pada engkau ya Allah ribuan tahun sebelum Adam diciptakan. Aku tak pernah sekali pun engkar dengan apa yang kau perintahkan. Kenapa pula kau tak lantik aku jadi khalifah? Kenapa lantik orang lain? Ni iblis dia rasa diri dia tak berdosa. Merasakan diri kita sempurna itu adalah dosa. Boleh tuan-tuan? Sebab itulah kita digalakkan untuk sentiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW tuan-tuan berapa kali sehari dia minta ampun pada Allah. Dalam hadis disebut Nabi 100 kali minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita tahu Nabi itu dosanya terdahulu, terkemudian telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, matlamat puasa pun tuan-tuan, matlamat kita laksanakan ibadah puasa satu je. Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam, Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu, kepada siapa? Kita semua berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa. Maksudnya tuan-tuan, ibadah puasa yang kita buat ni tuan-tuan adalah syariat umat-umat yang terdahulu. Jadi puasa ni tuan-tuan ibadah yang tertua dalam dunia ni. Ya? Cuma syariatnya berbeza-beza. Kalau umat Nabi terdahulu tuan-tuan, ada yang berpuasa sahurnya hari pertama. Hari pertama ni 1 Ramadan dia sahur. Bukanya bila tuan-tuan? Hari yang ke-30. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Tu 30 Ramadan. Ni umat yang terdahulu. Kita gagah boleh tak? Gagah boleh tak? Kita pun sebelah Nabi Tamah kan? Tengok sirap melilih kan? Pergi bazar tengok apa? Balang air tu kan, stiker luar tu kan, teh Vietnam ada dia punya peluh-peluh kan. Air tak masuk lagi kan? Tapi kita ni puasa kita sahur pagi itu, kemudian maghrib kita buang, kita buka puasa. Malam kau pandai lah nak buat apa. Besok ulang balik selama 30 hari. Ada umat terdahulu selama sehari. Sehari puasa, sehari tak puasa. Sehari puasa, sehari tak puasa. Puasa Nabi Daud.
Okey juga macam tu kan. Sunnah juga gitu kan. Sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Okey tak gitu? Oi, azab kan? Lagi azab tu. Baik straight, habiskan 30 hari settle. Ni 60 hari tu. Selang-seli je tu. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, umat yang pertengahan, ya, umat yang Allah Ta'ala pilih, menjadi umat yang pertama sekali akan masuk dalam syurga. Umat pertama akan dihitung, umat pertama yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak risau jadi umat Nabi Muhammad tuan-tuan. Sebab apa? Kita ada Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala jamin Nabi Muhammad boleh bagi syafaat kepada kita. Nabi lain tak ada. Umat-umat lain, Nabi-Nabi lain, dia tak mampu nak memberikan syafaat kepada umat dia. Nabi Musa pun takut pada diri dia. Aku sendiri pun tak selamat, belum tentu selamat, nak selamatkan kau tak ada. Bla-bla-bla. Cari Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Musa, dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya dalam dunia tuan-tuan, riwayat sekalian, kita kena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak. Sentiasa berselawat. Ingat Nabi dengan berselawat. Selain daripada kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Baik. Jadi la'allakum tattaqun. Dengan puasa ni tujuan dia supaya kita jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Kita jadi pelik tuan-tuan. Dengan berlapar ni boleh dapat takwa. Kalau tahajud dapat takwa, munasabah tuan-tuan. Kalau baca Quran dapat takwa, munasabah tuan-tuan. Kalau berjihad dapat takwa, munasabah juga tuan-tuan. Tapi puasa ni, tinggalkan makan minum, benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu, benda yang boleh membatalkan puasa, dapat takwa. Pelik kan tuan-tuan? Nampak macam pelik, tapi tak mustahil. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ni apa tuan-tuan? Takwa ni ulama sebut, mudah-mudahan dengan puasa yang kita buat tadi mampu untuk menyucikan hati daripada dosa, sehingga menguatkan azam untuk tinggalkan dosa dan seterusnya memelihara diri daripada segala maksiat. Mudah-mudahan dengan puasa tadi tuan-tuan yang kita buat selama 30 hari, jaga segala-galanya, bukan puasa zahir semata-mata, tapi puasa batin kita sekali. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan boleh menyucikan hati kita daripada dosa. Bukan sekadar menyucikan hati, tapi kita boleh menguatkan azam untuk tinggalkan dosa. Dan nafsu kita jaga, kita pelihara sampai bila? Sampailah hari kiamat. Dia tuan-tuan biboya yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam puasa itu la'allakum tattaqun. Ada pun yang selain daripada itu, nak kurus, raya jadi sebab nak tukar kereta baru, raya jadi sebab nak tukar langsir baru kan. Minta kat tok lelaki kan, bang nak tukar langsir, buat dah kenapa? Dia dah kan kena marah kan. Tapi kalau raya jadi alasan terbaik, bang tukar langsir boleh kan, dia nak raya ni. Ya tak ya juga. Jadi kawan-kawan abang datang rumah kan, okay juga kan. Walaupun ada niat-niat lain kan, tapi takwa lah yang menjadi sebab utama kita laksanakan ibadah puasa. Baik. Jadi tuan-tuan ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dah Allah Ta'ala janjikan kepada kita pahala-pahala dan sebagainya. Cuma kita ni tuan-tuan jangan jadi orang yang rugi. Orang yang rugi. Siapa orang yang rugi tuan-tuan? Bila puasa, bila Ramadan datang, orang yang rugi. Yang pertama, dia meninggalkan solat sunat tarawih. Solat tarawih ditinggalkan. Sebab itulah tuan-tuan, usahakan, kita cuba usahakan tak dapat 8 rakaat, 20 rakaat. Macam boleh tuan-tuan. Tahun ni saya betul-betul diuji tuan-tuan. Allahu Rabbi ya Karim. 3 hari sebelum nak puasa kena gaul. First time gaul. Begitu gaul rupanya. Rakaat pertama, hari pertama Ustaz Hasan dia kan gaya santai, menggigil dekat dia.
diri tu menggigil. Dalam hati Ustaz Hassan ni, cik pasal dengan aku ni. Apa pula. Dan timun hari ni baru okey tuan-tuan. 12 hari tuan-tuan, 15 hari. Diuji tuan-tuan. Tapi kita cuba usahakan juga tuan-tuan. Tak dapat 20 rakaat, 8 rakaat pun jadilah. Mungkin kita penat kerja dan sebagainya. Isyak 2 rakaat, jalan. Solat sunat tarawih 2 rakaat, jadilah. Jadilah. Jangan tinggalkan. Kau tak rugi kita. Rugi kita. Sebab Ramadan tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Bulan lain ada tak tuan-tuan? Tak ada. Syiar tarawih ni syiarnya pada bulan Ramadan. Dua, rugi orang yang berpuasa ni bila bulan Ramadan ditinggalkan bacaan Al-Quran. Rugi tuan-tuan. Bacalah tiap-tiap hari walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat baca. Jangan tinggalkan. Tuan-tuan. Rugi kita. Ustaz, saya tak boleh nak baca ni. Tak boleh nak baca tuan-tuan, buka handphone, buka YouTube. Buka YouTube, buka Quran, dengar Quran pun dapat pahala di bulan Ramadan. Ustaz, tak boleh baca surah-surah panjang, baca surah-surah pendek. Surah lazim baca dah. Wadduha wal laili idza saja. Tak boleh. Qul huwallahu ahad. Tak boleh juga Yasin. Boleh tak? Boleh. Niat kita baca Quran. Yasin kan Quran. Tapi Yasin tak boleh tuan-tuan. Kalau surah lain tak boleh baca. Jangan tinggalkan. Kita ada baki lagi 18 hari lebih kurang tuan-tuan. Jangan tinggalkan. Rugi kita tuan-tuan. Rugi. Baik, yang ketiga, jangan tinggalkan solat sunat tahajud. Mak dia bangun pukul 4.30. 4.30 masak. Tok lelaki. Pukul bangun 5.30. 5.30. Mak bersilat seorang-seorang kat dapur. Perang terbalik poli kan. Tok lelaki. Azam bangun awal sikit 5.30 okey lah tu. 5.30 ada masa lagi kan. 5.30 je bangun 5.30 terus pergi kat meja makan. Tengok ini je masalah. Dia macam pasal tu. Bangun, ambil wudu, solat sunat tahajud 2 rakaat. Witir tak payah, witir dah buat. Solat sunat tahajud 2 rakaat. Mudah je. Bacalah Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar. Rakaat kedua, Fatihah, Allahu Akbar. Tak baca surah pun tak apa. Kita kan jadi malas kan. Saya lah. Jadi malas. Buatlah, ambil yang wajib je. Tak payah tasbih tak payah pun tak apa. Kita buat At-tahiyyatu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Boleh tak? Okey tu. Janjilah. Kan sekurang-kurangnya Ramadan kita tak sia-siakan hari. Kemudian jangan tinggalkan bersedekah. Bersedekah jangan tinggal. Kalau tak banyak, sikit. Kalau tak sikit, banyak. Yalah, kan? Tak banyak, sikit. Kan? Tak boleh sedekah banyak, bagi sikit. Kalau tak boleh nak bagi sikit, bagilah banyak. Kan? Sebab duit banyak sangat, bagi sikit macam melampau pula. Bagilah banyak. Sedekah ni banyak cara datang. Bagi duit ke, bagi makan ke. Lagi rumah-rumah taman ni tuan-tuan. Kan? Katalah dalam taman ada berapa? 200 lebih. 200 rumah. Yang Islam 200 rumah. Tuan-tuan, satu hari 5 jenis kuih. Satu rumah. Kan? Kita beli banyak-banyak pun habis kan makan? Habis tak? Habis tuan-tuan. Martabak tu potong 4. Seketul tu lah. Dah kenyang lah. Betul? Beli bagi jiran-jiran. Sedekah. Baik.
Kemudian jangan tinggalkan berdoa. Jangan tinggalkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa pertama minta Allah redha kita. Yang kedua minta syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga minta bebas daripada api neraka. Berdoa bulan Ramadan tuan-tuan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Keampunan. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala redanya, syurga, bebas daripada api neraka. Kemudian jangan tinggalkan selawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ruginya orang yang berpuasa ni, bila di bulan puasa dia tak jaga kata-kata dan juga bahasa dia. Dia tak jaga apa? Dia tak jaga perkataan, kata-kata ni. Nabi SAW sebut, man la yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Nabi kata apa? Barang siapa yang tak meninggalkan kata-kata keji, barang siapa yang tak tinggalkan kata-kata buruk, bahkan dia beramal dengan perkataan ataupun perbuatan yang keji di bulan Ramadan, sebelum Ramadan, masuk Ramadan sama, tak ada beza. Akhlaknya begitu, perangainya begitu, kata-katanya begitu, tak ada beza. Nabi kata apa? Nabi kata falaysa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala kata Allah tak perlukan orang-orang sebegini dia tinggalkan makan dan minum, buang masa dia puasa, buang duit dia berpuasa. Sedangkan Allah Ta'ala tak pandang pun orang yang begini. Orang yang macam mana tuan-tuan? Dia tak tinggalkan kata-kata keji sepanjang bulan Ramadan. Itulah Ramadan ni latihan tuan-tuan. Latihan kita untuk jaga diri, jaga mulut kita tuan-tuan. Memang payah tuan-tuan. Wajib surau boleh tahan ni kan? Tapi kat mana? Tu jalan raya tu. Kan? Segala haiwan dalam zoo keluar. Segala haiwan dalam zoo semua keluar. Opiah tak kepala ni. Kejubah lagi. Kan? Susah tuan-tuan. Tapi kita cuba latih diri kita. Biasakan sebut bila berlaku perkara sebegini, inni sha'im. Aku puasa ni. Baik. Kemudian ruginya orang yang berpuasa ni bila dia tak tinggalkan sifat-sifat keji, sifat-sifat madmumah, segala sifat-sifat yang Allah Ta'ala tak suka. Sebab itulah puasa tuan-tuan bukan zahir saja tapi batin dia. Kan biasa dengar Imam Ghazali kan bahagikan puasa ni kepada 3 tingkat. Ada puasa orang awam. Puasa orang awam ni apa tuan-tuan? Bangun sahur, makan, tidur. Bangun, buka puasa. Kan? Lain-lain ibadah dia buat, tak buat. Baca Quran, tak. Solat tarawih, tak. Zikir, tak. Sedekah, tak. Iktikaf, tak. Semua tak. Tapi dia puasa. Tahan lapar dahaga dan perkara yang boleh membatalkan puasa. Di puasa B40. Puasa yang tahap paling rendah sekali. Kan? Tahap paling rendah sekali. Kualiti dia. Tingkat atas sikit, dia puasa zahir dan batin. Bukan sekadar tahan lapar dan perkara yang membatalkan puasa, tapi dia akan pastikan dia tak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh membinasakan pahala puasa. Mengumpat, mencela, adu domba, fitnah, ini semua perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa.
Pahala tak batal tuan-tuan Kita mengumpat pahala batal tak? Tak. Kita mencarut sebakul tuan-tuan segala binatang zoo keluar tu tuan-tuan, dia tak membatalkan puasa, tapi dia membatalkan pahala puasa. Jadi rugilah tuan-tuan. Macam tuan-tuan isi minyak, bila isi minyak tuan-tuan kan ada kad apa tu, kad mesra tu kan, kad loyalty tu ya. Tuan-tuan isi minyak, tuan-tuan bayar dapat minyak tak? Dapat. Tapi kalau swipe kad tu dapat mati. Kumpul, nanti boleh pakai kad tu redeem dengan minyak. Jadi seolah-olah macam tuan-tuan kalaulah tuan-tuan puasa tapi buat perkara-perkara yang boleh membinasakan pahala puasa, macam itulah. Dia dapat puasa saja, tapi pahala-pahala puasa, ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita dapat tak dapat? Tak dapat. Rugi kita ya? Jadi sebab itulah ibu ayah yang sekalian, baki lebih kurang 18 hari ni kita usahakan, kita cuba untuk memastikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Kita punya slogan tuan-tuan tahun ni, Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Terbaik daripada tahun lepas. Kalau tahun lepas tak sempat nak menghabiskan khatam Quran, pastikan tahun ni kita cuba usahakan untuk khatam Quran. Tahun lepas berapa juzuk? 2 juzuk ni. Tahun ni kena pastikan 30 juzuk. Kalau tak 30 juzuk tuan-tuan, tahun lepas 2 juzuk, tahun ni 3 juzuk. Tak apalah, iman kita kan lemah kan, iman kulit bawang ni kan. Saya tuan-tuan kata tuan-tuan saya lah. Kurangnya ada peningkatan terbaik daripada tahun lepas. Kalau tahun lepas tak ada tahajud, tahun ni cuba pastikan. Tak 30 malam tuan-tuan, 15 malam, 10 malam, 7 hari pun jadilah. Ada ibadah dalam catatan amal kita, ada tahajud yang kita buat sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita usahakan, mudah-mudahan dalam hari-hari yang kita lalui ini tuan-tuan, sampailah 30 Ramadan nanti ada satu malam tu yang kita kita dapat Lailatul Qadar. Tapi ulama sebut kita puasa tu hari apa? Hari Ahad kan? Hari Ahad ulama sebut insyaAllah Lailatul Qadar 29 Syawal 29 Ramadan. Tapi 29 Ramadan tu cabaran besar kan? Bazar Ramadan tentulah half price kan? Masa itulah ibu-ibu kat belakang idea tu banyak keluar kan? Lemang lah, apalah, kuih itulah, segala mak nenek jenis kuih. Masa itulah keluar idea nak buat tu yang untuk lagi sampai 4 pagi kan? Tak ditolongnya marah, nanti mengajuk pagi raya satu hal. Ini ulama sebut 29 Ramadan. Tapi jangan 29 itulah kita bangun qiyamul lail apa ni, solat tarawih 29 daripada 1 sampai 28 tidur. Tak boleh lah juga tuan-tuan usahakan insya-Allah. Allah Ta'ala alam bisawab tuan-tuan. Ringkas saja, ringkas tu setengah jam InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya tuan-tuan. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurang kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat diri kita semua insya-Allah. Kalau tak bertemu Ramadan tahun depan, harap ini Ramadan yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala terima insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah innaka antas samiul alim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم ارحمنا في رمضان. اللهم اغفر لنا في رمضان. اللهم ارزقنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر. وارزقنا ليلة القدر. وارزقنا ليلة القدر. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك الله وبحمده، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم.